satu, kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, taat dan setiaku untuk negara, penuh semangat wajar. Kita jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Kamilah penyambung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh rakyat masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai konsep motivasi yang mana saya akan pecahkan kepada subtopik yang kecil untuk apa faktor yang mempengaruhi satu-satu motivasi di tempat kerja. Baik. Untuk memastikan kita sentiasa bermotivasi di tempat kerja, antara subtopik yang kita perlu jaga adalah tidur. Mungkin kita nampak tidur ini adalah faktor yang kecil sahaja bagi diri kita, tapi sebenarnya ia merangkumi sebahagian besar kehidupan sehari-harian kita yang mempengaruhi kesihatan mental dan juga fizikal kita sendiri. Baik, apa itu tidur? Okey, apa itu tidur? Tidur di mana kita memerlukan masa rehat antara 7 hingga, dikatakan dalam kajian, antara 7 hingga 9 jam waktu tidur orang dewasa. Bila mana kita tidur, sel-sel dalam badan akan diperbaiki. Okey, itu adalah konsep tidur secara asas. Jadi waktu tidur kita memang sel-sel dalam badan akan diperbaiki. Ini yang saya nak kaitkan dengan motivasi di tempat kerja. Bayangkan, okey, kalau kita datang kerja tapi tak cukup tidur, apa yang kita rasa? Ada rasa marah, mungkin ada rasa macam perubahan dari segi mood, tak happy, kita rasa macam cepat stres, kita rasa macam ada salah sikit, kita jadi macam nak naik suara,
ada salah sikit, kita rasa macam nak timbulkan konflik dekat tempat kerja. Jadi kita akan nampak walaupun topik tidur ni adalah kecil dalam diri sebahagian orang, tetapi sebenarnya ia adalah memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan seseorang individu itu bermotivasi yang tinggi dalam pekerjaan sehari-harian dan juga dapat meningkatkan prestasi diri dia sepanjang hari. Okey, baik. Jadi ini yang saya nak ulaskan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan topik tidur yang mana mempengaruhi motivasi seseorang di tempat kerja. Itu kaitannya. Baik. Okey, di sini saya akan menerangkan mengenai peringkat-peringkat tidur yang mana kita sering kita memang hari-hari kita tidur setiap malam, tapi kita tak tahu pun apa peringkat tidur yang kita lalui pada setiap malam. Okey, baik. Kita ada 5 peringkat tidur. Peringkat yang pertama adalah dipanggil sebagai light sleep ataupun tidur ringan. Okey, ini peringkat pertama. Peringkat pertama tidur ringan ni adalah peringkat di mana kita tidur ayam. Okay, kita tidur ayam, kita cepat terpengaruh, cepat terjaga, cepat tersedar dengan gangguan-gangguan sekeliling. Tidur ringan ni, okay, light sleep ni, tidur ayam. Okay. Ada bunyi sikit, kita terjaga. Dengar suara orang sikit, kita sedar. Kita faham, kita dengar dia sembang topik apa, kita tahu pergerakan apa, kita tahu orang buka pintu bilik kita, kan? Kita tahu orang berjalan di tepi kita. Itu fasa tidur peringkat pertama, iaitu tidur ringan, light sleep tadi. Baik. Untuk peringkat tidur yang kedua masih lagi light sleep. Tapi dia adalah di antara light sleep dan nak ke deep sleep, iaitu tidur yang mendalam lah, peringkat tidur paling sedikit dalam. Okey. Peringkat tidur kedua ni masih di peringkat tidur light sleep yang mana kita dah rasa seolah-olah antara tidur dan tak tidur. Dia macam di awang-awangan. Dia macam tu. Kita separa sedar. Macam kadang-kadang kan kalau peringkat light sleep yang kedua ni, kita rasa macam badan kita berat, tapi nak bangun tak boleh. Kita rasa macam kadang kalau orang sebut, kalau bahasa-bahasa saintifik orang sebut sleep paralysis. Sleep paralysis. Kita rasa macam kita boleh nampak keadaan sekeliling tapi kita tak boleh bereaksi atau bertindak balas. Okey, itu sleep paralysis. Itu peringkat tidur yang kedua. Baik. Peringkat tidur yang ketiga adalah deep sleep. Okey, deep sleep ni peringkat tidur yang ketiga, di mana deep sleep ni boleh dicapai walaupun kita tak tidur. Macam mana tu kan? Okey, deep sleep yang boleh dicapai ni maksud saya adalah deep sleep yang bila mana kita rasa khusyuk. Contoh kita solat kan, kita rasa khusyuk dalam solat. Itu sebenarnya deep sleep. Kita dah sampai tahap khusyuk, itu adalah deep sleep. Dalam tidur kita rasa macam kita hanya fokus kepada tidur kita saja. Kita dah tak dengar bunyi, kita dah tak dengar apa-apa pergerakan, kita dah tak nampak biasan cahaya. Itu adalah peringkat deep sleep yang ketiga. Dia punya skala dia macam skala khusyuk dalam solat. Okey, itu deep sleep yang ketiga. Deep sleep yang keempat ni kita panggil, kalau orang kampung panggil, ialah sebagai tidur mati. Yang mana kalau misal kata kita letak bom pun tak jaga, perumpamaan dia macam tu. Kita letak bom tak jaga, itu yang kadang kita kunci jam loceng. Kan, kunci bunyi ayam contoh. Kunci bunyi ayam punya bunyi ni orang lain yang jaga, yang tutupkan. Itu peringkat tidur mati, iaitu peringkat deep sleep, peringkat yang keempat. Okey, peringkat yang kelima. Peringkat yang kelima kita kenali sebagai peringkat paling akhir lah di peringkat tidur, iaitu peringkat rapid eye movement, di mana anak mata kita bergerak-gerak. Jadi nanti boleh tengoklah cara orang lain tidur tu, ada tak dia sampai ke peringkat kelima, anak mata dia, yang anak mata hitam tu dia berpusing-pusing dalam dalam rangka mata dia tu, berpusing-pusing anak mata hitam tu. Boleh tengoklah nanti. Okey, dikatakan di peringkat rapid eye movement ni ataupun REM ni, mimpi berlaku. Inilah masa mimpi berlaku. Cumanya sama ada kita bangun tu kita ingat ataupun kita tak ingat kita mimpi apa.
Okey. Jadi kenapa? Apa kaitan tidur ni sebenarnya yang saya nak ceritakan pada hari ini? Baik, kalau macam saya cakap, kita kurang tidur, kita akan beremosi. Kita kurang tidur, kita akan motivasi kita untuk lakukan satu kerjaan pada hari itu rendah. Kita kurang tidur, prestasi kerja kita menurun. Kita kurang tidur, otak kita lembab. Kita kurang tidur, respon kita pun lembab. Kita kurang tidur, macam-macam kan kalau disebabkan oleh kurang tidur. Padahal kita tengok tajuk dia sikit je, tidur. Tapi dia punya tindak balas terhadap tidur tu adalah merangkumi banyak benda. Okey? Baik. Dikatakan juga bila kita tak tidur sebenarnya kita boleh develop. Dia boleh membuatkan kita akan mudah terkena simptom-simptom kesihatan mental yang lain. Contoh adalah anxiety, penyakit anxiety kita mudah terkena, kita mudah terkena depression dan dibawa kepada penyakit-penyakit mental yang lain. Dan sebab itu bila mana ada seseorang klien mendapatkan perkhidmatan kaunseling, perkara pertama yang saya akan ukur dan kaunselor-kaunselor lain akan ukur adalah mengenai pola tidur. Sebab itu betapa pentingnya tidur dalam kehidupan seharian manusia. Macam saya cakap, tidur yang terbaik adalah antara 7 hingga 8 jam. Kenapa 7 hingga 8 jam? Untuk kita dapatkan rentak tidur yang sempurna, iaitu daripada light sleep sehingga ke peringkat rapid eye movement. Okey, itu yang kita peruntukkan 7 hingga 9 jam. Akan tetapi sekiranya kita boleh mempengaruhi waktu tidur kita sendiri. Kita yang atur jadual kita sendiri, kita boleh dapatkan tidur yang berkualiti, yang mana ada kelima-lima tahap ini dalam satu fasa tidur kita. Kita boleh dapatkan tidur yang berkualiti antara 3 jam sahaja. Tapi itu kena buat latihan otak untuk tidur. Baik, selain daripada motivasi diri yang rendah bila mana kita tidak dapat tidur yang mencukupi, ada beberapa masalah tidur yang lain yang kita perlu tahu. Okey, selain pada tadi saya ada cakap tidur mempengaruhi motivasi, tidur mempengaruhi kesihatan mental, tak cukup tidur boleh kena anxiety, boleh kena depression, tidur mempengaruhi emosi diri, cepat marah, cepat mood swing lah orang kata kan, mood swing. Okey, kali ini kita akan berbincang, saya akan menyenaraikan beberapa penyakit tidur yang boleh didapati sekiranya kita kurang atau terlebih tidur. Okey, kita ada beberapa penyakit tidur. Contoh, tak boleh tidur, insomnia. Tu memang penyakit yang susah untuk tidur. Setiap penyakit ni perlu dapatkan rawatan. Okey, kita ada insomnia, memang susah nak tidur. Kita ada hypersomnia. Okey, hypersomnia ni terlebih tidur pula. Okey, terlebih tidur. Misal kata dia punya penyakit dia adalah narkolepsi. Okey, tiba-tiba dia tengah sembang, dia tertidur. Tengah cakap ni tapi tertidur. Okey, itu narkolepsi. So itu kena dapatkan rawatan dan semua sebenarnya penyakit tidur ni kena dapatkan rawatan. Okey. Seterusnya parasomnia. Parasomnia ni kalau dia tidur dia suka mengigau. So kualiti tidur dia akan terjejas. Kalau peringkat kanak-kanak mungkin boleh menyebabkan kencing malam. Okey, itu parasomnia lah. Okey, yang seterusnya adalah sleep apnea. Sleep apnea ni seseorang individu tu dia kuat berdengkur sehingga keadaan nafas dia boleh tiba-tiba terhenti. Okey, itu sleep apnea. Alright. Dan dia biasanya dia melibatkan masalah obesity. Okey, tapi ada juga orang yang kurus pun ada sleep apnea. Okey, jadi kena dapatkan nasihat daripada bidang kesihatan lah. Okey, dan seterusnya adalah night terror. Night terror ni boleh terjadi dalam kalangan kanak-kanak di mana dia selalu mimpi yang menakutkan ataupun mimpi contoh mimpi hantu, mimpi kena kejar dengan haiwan buas. Okey, dan night terror ni juga berlaku kepada golongan remaja dan juga dewasa yang ada masalah depression. Kita akan ambil data individu yang depres biasanya akan mengalami night terror yang kerap kali. Contoh
dia akan selalu mimpi dia terjun daripada tempat tinggi. Okey. And lepas tu dia selalu kena kejar dengan orang jahat. Jadi bila dia bangun dia rasa penat. Dia rasa penat dan kualiti tidur dia memang tak baguslah. Baik. Macam mana kita mengukur tahap tidur kita? Kita tahu kita macam hari ni cukup ke tak kita tidur? Terlebih ke terkurang ke kan? Okey, macam mana kita nak mengukur tahap tidur kita? Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan boleh membeli smartwatch yang mana di smartwatch tu ada aplikasi untuk mengukur tidur lah. Yang dia boleh connect, dia boleh berhubung dengan telefon bimbit kita. Kita boleh tengok data tidur kita dekat telefon bimbit tu. Okey, so kita akan nampak kat situ berapa jumlah light sleep, berapa jumlah deep sleep dan berapa jumlah REM. Daripada situ kita boleh ukur tidur. Tidur yang berkualiti di mana kita boleh campur deep sleep kita pada hari itu dengan peringkat REM. Contoh deep sleep kita 2 jam. Peringkat REM kita 1 jam. So dah dapat 3 jam. Itu tidur yang berkualiti kat situ. Misal kata light sleep kita 4 jam. 4 jam light sleep. Deep sleep kita setengah jam. REM kita 5 minit. Tu ibarat macam kita tidur setengah jam lebih sikit je. Jadi tidur tu tak berkualiti. Dengan itu kita gunakan teknologi yang sedia ada untuk kita ukur tidur supaya tahap tidur kita tu sehari-harian lebih baik, lebih berkualiti, seterusnya akan menghasilkan diri kita yang lebih bermotivasi, lebih berproduktiviti, lebih mempunyai kreativiti pada hari tersebut. Okey, itu yang pentingnya untuk kita tahu tidur kita sehari-harian supaya kita dapat mencapai apa yang kita nakkan dalam bidang pekerjaan kita. Okey, setakat itu saja daripada saya pada hari ini. Dia harap tuan-tuan dan puan-puan balik nanti perbaiki pola tidur masing-masing supaya kita dapat menjadi seorang individu yang lebih berkualiti pada hari esok dan seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.